Ibu bapa, selamat datang ke Genius.my. Jom saya tunjukkan macam mana nak daftar akaun ibu bapa dan set up akaun anak senang je. Lepas anda buka Genius, kita akan nampak skrin ni. Kita klik daftar akaun ibu bapa. Okey, sekarang isikan maklumat anda. Semua dah lengkap. Klik je cipta akaun. Tahniah, akaun ibu bapa anda dah berjaya dicipta. Sekarang, kita tambah pula akaun anak. Masukkan alamat email anak anda kat sini. Lepas tu, kita boleh pilih pelan yang sesuai. 1 bulan, 6 bulan ke 1 tahun. Kalau nak jimat lebih, pelan 1 tahun tu boleh jimat sampai 15% tau. Seterusnya, pilih macam mana kita nak bayar. Boleh guna kad, e-wallet macam Touch and Go, GrabPay, Boost, Mcash atau terus dari bank guna FPX. Klik teruskan dan sistem akan proses bayaran. Kejap je, beberapa saat je pun. Tu dia, dah siap. Pembayaran berjaya. Info akaun anak korang akan dihantar terus ke email yang didaftarkan tadi. Dan sekarang, akaun anak korang dah ada akses penuh kepada Genius. Video pelajaran, kuis, semua ada. Perjalanan A+ bermula di sini.